Tarian ini melambangkan bukan sahaja suatu bentuk hiburan semata-mata, tetapi ia juga merupakan lambang kepada etnik Bajau Samah di Kota Belud. Nama saya Dayang Norina binti Datuk Gastan. Saya memegang jawatan sebagai pengerusi dalam Pertubuhan Seni Budaya Sabah, Kuala Lumpur dan Selangor, Perseniba. Tarian Kuda Pacu dicipta oleh Pakcik Jeffrey atau yang dikenal sebagai Encik Jeffrey bin Oleh, juga berasal daripada etnik Bajau Samah Kota Belud. So untuk tarian Kuda Pacu ni salah satu tarian yang dulunya asal tarian ini adalah penari lelaki saja yang menarikan, tapi sekarang sudah diangkat mungkin kepada persembahan. Pakcik Jeffrey sendiri pun sudah mengangkat penari perempuan untuk menarikan tarian ini. So tarian ini dikenali sebagai tarian pahlawan seperti menunggang kuda. Kalau kita nampak tarian ni memang macam orang menunggang kuda. Kalau lelaki kena gagah perkasa lah sebagai penunggang kuda, and then penari perempuan mengiring atau menyambut balik daripada perang macam tu lah. Dalam perjalanan program apresiasi budaya ini, bukan senang untuk kita buat satu program. Satu program ada 3 aktiviti. Bengkel, bicara seni dan pertandingan. Walaupun pada mulanya kita buat, kita belum pasti lagi ada orang berminat atau tiada. Apakah sambutan orang. Itu sentiasa bermain di fikiran kami lah. First kali kita buat bengkel tarian Kuda Pacu, dan dalam 106 orang peserta yang terlibat. So yang peserta yang terlibat ni terdiri daripada pelajar Aswara, UPSI, ada juga NGO lain dan pelbagai lah. Siapa-siapa yang berminat kita memang open. Untuk yang second pula kita ada bicara seni. Bilangan yang terlibat tu dalam 69 orang. So yang last kali adalah malam kemuncak kita, iaitu pertandingan tarian Kuda Pacu kreatif dekat KLPAC 2 juga. Kita memang full house time tu. Dalam pertandingan tu terdapat 7 kumpulan. So dalam range penari dalam 8 hingga dalam 10 orang. Saya sudah lama menari sejak dari bangku sekolah lagi. Saya dibesarkan dengan pelbagai tarian etnik yang ada di negeri Sabah, menyertai pelbagai acara untuk menyambut pelbagai aktiviti kebudayaan. Sebagai seorang penari, menari itu bukan sahaja sebagai suatu hobi ataupun minat, tapi bagi saya ia merupakan sesuatu yang menjanjikan masa hadapan yang baik untuk saya. Kami di Yayasan Hasanah percaya seni, warisan dan budaya merupakan identiti bangsa dan negara. Di bawah Artfast, Arts for All Season, fokus utama kami ialah mewujudkan platform untuk kreatif ekonomi. Program apresiasi Kuda Pacu selari dengan misi dan matlamat kami untuk menyediakan ruang dan platform kepada penggiat-penggiat seni. Jadi di mana program ini, the component is to membawa keluar tarian Kuda Pacu ke Kuala Lumpur daripada Sabah. Kami rasa ini satu peluang yang bagus di mana pemahaman budaya dan apresiasi budaya itu dapat dikongsi dan dihargai oleh segenap rakyat di Semenanjung. Mungkin itulah harapan jalan saya di sini sebenarnya, untuk kekalkan tarian-tarian Sabah ataupun kekalkan kebudayaan Sabah. Itu juga harapan saya pada semua orang, walaupun di mana kita berada, kita sentiasa ingat dari mana kita datang. Dan saya rasa perlu untuk anak-anak Sabah, khususnya yang berada di Kuala Lumpur, sayanglah tradisi kita. Siapa lagi yang akan angkat tradisi kita kalau bukan kita sendiri?